Assalamualaikum guys, welcome back to Sembang-Sembang dengan Hunain. Hari ni aku nak cerita pasal cerita Final Destination Bloodlines. Sebenarnya aku dah tengok cerita ni waktu, bukan premier aku ni tak ada followers pun. Dia tayangan awal, dia 2 hari buka tayangan awal. So aku beli tiket and tengok. And for your information, aku ni memang dibesarkan ataupun membesar dengan tengok series Final Destination. Aku ingat lagi the first Final Destination dengan Final Destination tu aku tengok dekat kampung. Buka DVD ramai-ramai saudara-saudara tengok. Oh, time tu punyalah takut, punyalah kita panggil apa, seronok kan. Dia rasa ngeri, takut kan, seram kan. Tapi bila dah besar ni, actually apa yang special ni Final Destination ni, dia bukan satu filem horror ataupun bukan satu filem yang menakutkan, bukan hantu. Dia adalah satu benda pasal kematian. Sebenarnya dia punya konsep tu yang menarik. Macam korang tahu, Final Destination ni cerita dia sama, dia lebih kurang semua. Dia cerita pasal sekumpulan orang ni dapat bayangan diorang mati, and then diorang sedar, and then salah seorang ni sedar and bagi tahu yang lain and selamatkan diri diorang, and then satu-satu mati sebab death ni datang balik nak cari diorang. Basically memang cerita Final Destination ni dari 1 sampailah yang terbaru ni Bloodlines sama je dia punya konsep. Tapi apa yang menarik is, macam cakap, dia macam mana kita nak tengok benda-benda sesimpel-simple benda tu membuatkan orang termati. The concept is really interesting lah katanya aku. Aku memang minat. Okey, untuk Final Destination Bloodlines ni adalah filem yang ke-7 tak silap aku. And then aku pergi tengok dengan sedikit expectation. Okey, kita straight to the point . Kalau tanya aku, Final Destination Bloodlines ni worth to watch. Sangat-sangat berbaloi untuk tengok kalau korang memang into the Final Destination. Sebab Final Destination ni tak banyak pun series dia punya filem yang best. Kita boleh kira. Contoh macam Final Destination 1 dengan Final Destination 2. Yang ni yang paling ikonik lah. Dua ni kan. The first dengan second. And then kita ada Final Destination 3. And then the Final Destination yang keempat. And then yang kelima Final Destination yang dekat jambatan tu. And then baru Bloodlines. So kita boleh kira dengan jari je mana yang best. Pada aku yang best 1, 2. Yang betul-betul best 1 dengan 2 je. Itu memang my top 2 lah. Tak lawan lah. Okay, so di manakah Final Destination Bloodlines ni berada di antara ranking-ranking tu? Yang itu aku akan beritahu kejap lagi. So filem ni apa yang best, actually dia ada sedikit benda yang membuatkan filem ni fresh. Macam selalunya Final Destination ni macam sekumpulan kawan-kawan, tapi yang ni dia family. So family yang terjadi ni di antara family, sibling. So kita dapat rasa, mungkin kita dapat rasa tension bila hilangnya orang tu sebab dia orang ni family. Macam itulah kiranya. And then apa yang menarik satu lagi, selalunya premonition ataupun bayangan kematian tu orang tu dapat, and then terus berlaku selepas tu kematian, death ni datang buru diorang satu-satu selepas diorang lari pada situasi itulah. Tapi yang ni dia lambat sikit, dia pelik sikit. Bukan pelik, macam a new thing. Nenek perempuan ni yang dapat bayangan kematian tu, and then dia selamatkan semua orang. Tapi kematian ni sebabkan seramai sangat yang diselamatkan, so kematian ni ambil waktu untuk buru orang yang terselamat tu. So diorang ni dah beranak pinak lah. Sebab tu dipanggil Bloodlines. So apa terjadi dekat anak ataupun cucu-cucu pada orang yang terselamat tu. Sebab diorang not supposed to hidup. Macam itulah. Dan kali ni it's about time untuk diorang mati. So macam mana diorang nak lari? Rumusan cerita dia macam tu. Dia punya cara-cara kematian dia adalah antara yang terbest lah. Maksud aku terbest tu, dia punya tension, dia punya pelik tu, dia punya macam benda tu tak disangka, membuatkan kau ada rasa trauma baru. Macam tu. Macam Final Destination tu, kita rasa trauma dengan lori kayu balak kan. Macam yang ketiga dengan roller coaster, dengan jambatan. Tapi yang ini untuk premonition dia dekat Sky Dining. Yang ni pada aku Sky Dining tu punya event tu macam biasa je. Tapi kematian setiap orang tu yang buatkan dia ada rasa
dia ada rasa macam macam tu lah. Agak gore juga lah daripada Final Destination yang sebelumnya. Basically pada aku itu je aku nak sembang. Nak kata filem ni the best Final Destination tak, tapi sangat-sangat berbahaya untuk tengok. Kalau tanya aku, as a orang yang suka tengok Final Destination. Okay, kalau ikut ranking, aku bagi this one is my top 4 lah. Top 4. Final Destination Bloodlines ni top 4. Kenapa top 4? Sebab aku tak boleh nak decide sama ada jambatan tu ataupun Bloodlines ni yang nombor 3. So 3 dengan sejambatan tu dengan yang Bloodlines ni, aku tak boleh decide sama ada jadi 3 atau 4. Dia macam ompa je. Ompa. Ya, aku punya ranking yang first Final Destination 2, second Final Destination yang the first. Okey, 3 dengan 4 aku letak level yang sama. Final Destination Bloodlines dengan Final Destination yang jambatan runtuh tu aku lupa apa nama dia Final Destination 5 kot. Final Destination 5 lah. And then yang kelima Final Destination 3 yang roller coaster tu, yang paling tak best The Final Destination yang F1 ke NASCAR punya kereta accident tu. Bapak yang tu tak best langsung, merepek gila. So itu saja aku punya sembang-sembang, borak-borak. Aku bagi filem ni rating 7.3/10. Pada aku best. Cuma apa yang aku tak suka is aku tak cukup interconnection dengan siri-siri yang lain. Dia ada sebut pasal Kimberly, watak Final Destination tu, tapi dia tak ada macam, orang panggil apa, aku tak cukup rasa macam yang ni connect dengan karakter the first film. Ini karakter dia tak ada rasa interconnected yang kau-kau macam tu. Dia membuatkan kau rasa macam alamak, dia cuba play in general jugalah kan. Tapi still okay, tak ada masalah. Maybe ada satu part, 2-3 part yang macam CGI dia nampak kartun sikit. And ending dia pun aku tak puas hati juga sebab dia habis macam tu. And then satu lagi yang aku tak suka is macam Final Destination, dia punya filem. Kalau macam korang tengok, bila once diorang tahu diorang ni diburu oleh Death, diorang akan cari jalan. Diorang akan macam cari teori, macam nampak bersungguh-sungguh. Tapi yang Bloodlines ni dia macam redor sikit. Dia tak cukup bersungguh. Macam tak cukup bersungguh. So dia tiba-tiba dia macam terlalu straight to the point. Mati. Orang lepas tu next. Ni macam tu. Fast pace juga lah filem dia. Tapi tak ada masalah. Better lah daripada The Final Destination atau Final Destination 3. Okey lah. Satu sequel yang bagus. Macam tu lah. So itu saja daripada aku. Kalau korang dah tengok Final Destination Bloodlines, cuba korang komen apa korang punya review ataupun rating. And jangan lupa follow and subscribe. Okay guys, see you next video.